Assalamualaikum. Jom tahu cara grade minyak wood atau minyak gaharu. Cara grade minyak gaharu berbeza sedikit daripada chip kayu gaharu dan lebih bergantung kepada ciri kimia, bau, warna dan kaedah penyulingan. Pertama, asal dan spesies pokok. Spesies seperti Aquilaria malasensis, Krasna, Hirta dan Subintegra memberi profil aroma berbeza. Kedua, kaedah penyulingan. Tradisional, hydro atau steam distillation atau supercritical CO2 lebih bersih dan lebih bernilai. Ketiga, umur penyulingan. Minyak lama, age, biasanya lebih matang dan wangi, boleh naik grade. Keempat, kandungan rezin kromatogram. Ujian GCMS menunjukkan kompaun seperti agarofuran, valensin, selena dan lain-lain. Warna minyak semakin gelap biasanya semakin tinggi rezin, tetapi boleh juga dipengaruhi masa penyimpanan. Keenam, bau dan ketahanan. Minyak yang tahan lama, aroma kompleks dan tidak tajam atau berbau masam dikira grade tinggi. Sila follow dan repost untuk part 2, kenali grade minyak dan ciri-cirinya.